Bukan sibuk dengan harga, tapi berapa gram yang kita sudah ada. Saya suka dengan perkongsian mentor saya. Dulu beli 1 dinar, harganya cuma RM500 sekeping. Lepas 10 tahun, harga 1 dinar sudah lebih RM1,000 sekeping katanya. Tapi malangnya, sejak dulu sampai sekarang yang dia ada cuma 1 dinar. Itu bukan makin kaya namanya. Mereka yang sibuk tengok harga emas naik turun selalunya tak ke mana-mana. Bila simpan emas, yang paling penting sudah berapa banyak emas yang kita simpan. Bukan berapa peratus sudah kenaikan harga. Sama macam orang labur dalam hartanah. Bermula dengan sebuah rumah. Makin tahun, jumlah rumah yang mereka miliki makin bertambah. Itu lebih penting berbanding sibuk berapa peratus sudah kenaikan harga rumah. Orang biasa sibuk tengok untung berapa peratus. Tapi orang kaya sibuk kumpul harta. Bila harta sudah banyak, sudah tentu kita semakin kaya.